Yup. Assalamualaikum. Hello. Okay. Dengan aku lagi, Raja Ilham. Hari ni aku just nak buat 1 month review. Yup, macam pengen nampak kat tepi ni. Nah, ini Raja Gopal, lain. Ni. Nampak? Sekejap. Oh, okay. Depan kau ni ada Mizuno Monarcida Neo 3 Elite, tapi Vietnam punya. Lagi satu ni version lama tau. Dia version 3. Sebab sekarang the latest one Mizuno 4. Aku tak pernah try lagi Mizuno. So aku dengar orang cakap Mizuno ni sumpah sedap gila semua bagai. So aku just nak try macam mana feeling dia. So ini apa yang aku rasa lepas 1 month punya review. Sekarang aku nak bercakap pasal sizing Mizuno ni dulu. If kau nak try ke, kau nak beli ke apa Mizuno Monarcida ni, kau just beli ikut size biasa kau, okay? Contoh macam kalau kau selalu pakai Nike UK 6.5, Mizuno ni pun kau just beli UK 6.5 juga. True to size. Senang cakap, memang ikut size kau. Tak payah tambah apa-apa, tak payah kurang apa-apa. Nak senang lagi kau pergi kedai lah, try. Susah sangat. Tak pun, ikut je lah CM kau, okay? Itu pasal sizing. Bagi aku kan, kasut ni gila babi tu. Sumpah gila babi tu. First time pakai kan, aku jadi macam iyalah, aku macam tak payah apa-apa tu. Selalunya kan kalau bab kasut ni, lagi kasut bola ni kan, first time, second time kau pakai, kau kena tunggu kembang dulu. Memang sakit lah kaki kau. Tapi sedap tu kasut ni, sumpah sedap. Ni jujur ni, potong jari gua. Lila, gua tak tipu mat, okay? First time pakai aku dah syadu sial. Sumpah syadu tu, okay? Tak payah tunggu kembang ke apa. Kasut ni macam dah lama pakai sial. First time pakai. Ni tak gampang punya, tak gampang. Lila, aku tak gampang. Sumpah. Demi Tuhan, okay? In term of breaking time, kasut ni aku memang cakap engkau memang label jago lah. Memang aku pula white fit. Untuk siapa-siapa yang white fit, memang orang recommend selalu lah, okay? Memang orang recommend lah Mizuno ni untuk siapa-siapa yang white fit, dekat midfoot ke, dekat toe box dia ke, okay? Lain macam tu. Sumpah lain macam dia punya K leather tu. Lembut gila tu. Sumpah aku tak kencing mat. If kau betul-betul sentuh kasut ni, memang aku tak tahu nak cakap macam mana. Kau kena try sendiri, kau kena sentuh sendiri, baru kau tahu macam mana feeling K leather dia. Lain macam punya K leather mat, okay? In term of touch, masa aku juggling ke, masa aku main, dia bagi kau padded sikit lah masa kau dengan bola tu. Bila kasut tu kena dengan bola, kau ada rasa padded sikit. Memang sedap lah bila kau touch kaki kau dengan bola, okay? Lagi satu, boot ni pun walaupun control boot, tapi ringan juga tu, okay? Kau dah tak payah cari speed boot. Kau memang aku recommend kau, if kau nak cari boot yang selesa, yang ringan juga, Monarcida ni bagi aku on dah. Cuma dia tak adalah macam Alpha dengan Morelia Neo Beta yang betul-betul nampak macam lagi garing. Ni nampak macam orang tua sikit lah kalau kau pakai. Tapi overall, ringan, touch sedap. Bagi aku selesa pun selesa. Overall, kalau kau pilih boot ni, okay je bagi aku. Nak main kat padang turf, okay. Dia bagi kau stability yang okay juga. Tak agresif sangat. Untuk dekat padang kau grass pun, diam lah babi. Untuk dekat padang kau grass pun, overall, untuk bagi kau traction pun okay. Aku, sejujurnya aku puas hati lah. Memang aku tak ada banyak bunyi sangat lah kalau nak bercakap pasal heel Monarcida ni. Sebab betul-betul lockdown. Lagi satu, kalau kau tengok material dia, memang first time pakai. Masa aku first time pakai pun selesa mat. Aku tak ada melecet. Selalunya kalau kau beli kasut baru, memang kau akan ada melecet tu. Sumpah kau akan ada melecet. Tapi aku dah tak tahu nak cakap macam mana. Memang tak ada hal lah. Kalau kau pakai 2, 3, 4 kali pun memang tak ada masalah lah. Kalau first time pun dah pakai. Aku tak ingat material apa dalam ni, tapi kudos gila lah. Memang solid lah.
Hmm, Lockdown pun bagi aku memang sedap juga doh. Bila aku pakai, aku dapat rasa yang slippage dia kurang. One of the reason juga sebab dia punya insole. Aku tengok insole dia, ingatkan mula-mula insole biasa je. Tapi lepas aku pakai dengan anti-slip, okey juga lah. Aku kurang slippage lah. Masa lari, turning dengan shooting. Aku rasa itu je overall daripada aku. In term of 1 month punya review pasal Monasida Neo 3 Elite Vietnam ni. Cumanya lepas aku pakai nak dekat sebulan, belah toe box ni kau akan nampak yang jahitan-jahitan dia akan tercabut lah sikit-sikit. Tapi buat masa ni tak menjejaskan aku lah. Cumanya overall, in term of aku punya pendapat sebagai yang dah beli kasut ni, dah try kasut ni, bagi aku tak ada banyak bunyi. Aku happy dengan kasut ni. One of the best boot yang aku pernah try. Memang orang bilang syadu lah. Memang syadu. K-leather syadu, sole plate syadu, heel dia pun syadu. Overall aku memang tak ada banyak bunyi. Colorway pun syadu. Okay, itu je daripada aku, Razi Ilham. So nanti kalau aku ada beli boot lain ke apa ke, nanti aku akan buat ada playtest ke tak pun lepas 1 month review ke. Nanti aku recommend lah sesuai ke tak, especially untuk siapa-siapa yang white foot ke tidak. Okay, ciao. Ciao 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 ciao.